Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat menyempur rezeki. Kembali kita bersiaran di channel Zelan Auto yang berada di kawasan pedestrian Kelapa Sawit Kulai. Okey. Ini hari kita nak cerita sikit. Dekat depan saya ni ada sebuah Persona. Okey, Persona ni kita dipahamkan memang jalan Grab lah. Memang non-stop hari-hari jalan. Okey, kalau kita pun dipahamkan memang setiap 6 bulan kereta ni memang akan pergi inspection. Okey. Owner bagi tahu kita ni pun bawah dah tak sedap lah. Bunyi-bunyi bahagian bawah. Customer pun komplain tak selesa duduk dalam kereta. Jadi dia datang, dia minta kita check kan. Kita pun dah inspect kereta ni. Memang ada masalah bahagian under garage dia. Dan kita dah quotation kat customer. Customer pun proceed nak buat. Jadi terus on progress buat. Okey, barang apa yang kita tukar untuk kereta Persona ni, ni dekat bawah saya. Ini adalah barang-barang yang kita tukar. Okey, ini adalah steering rack original daripada Proton. Nampak ni stiker Proton. Okey, isu dia bunyi bahagian shaft tengah tau. Bila pusing steering ketak, bila pusing ke kanan pun ketak bunyi. Jadi memang tak selesa lah bila kita driving. Memang tak selesa. Sebab apa? Customer untuk Grab duduk sebelah kita bawa. Jadi dia pun pelik lah. Bunyi apa dia pun risau. Jadi main issue dia adalah steering rack dia lah. Memang bunyi kuat. Untuk kereta ni kita masukkan steering rack yang original balik. Kita tak pakai yang OEM, yang aftermarket. Sebab apa? Kereta daily use pakai. Lagi satu dia bawa penumpang. Jadi kita suggest kat owner masuk balik yang original. Kita tak pakai yang aftermarket. Ini dekat depan saya adalah low arm Kita boleh tengok dia punya bush dia dah pecah. Nampak tak bush dah pecah? Bila mana kita bawa penumpang yang ramai, dia lagi tambah dia punya bebanan dia. Bila bebanan terlalu berat, dekat bushing ni dia akan bunyi Dekat bushing ni dia akan bunyi. Jadi tujuan kita tukar satu batang ni bukan kita tak nak tukar dia punya bush, 2 biji bush ni dengan satu ball joint dia ni. Dia punya ball joint pun ada ketat, lepas tu sampai satu part dia longgar. Maksudnya dia pun dah ada clearance dekat dia punya ball joint dia. Kita dah tanya dekat spare part, untuk harga bush 2 biji ni berserta dengan ball joint ni dah dapat 1 biji lower arm yang komplit bush baru, bush 2 biji baru dengan 1 pieces untuk ball joint. Sebab apa? Bila kita kira balik harga bush 2 biji ni, dia punya ball joint dengan cost engineering, cost pemasangan, dah dapat 1 biji lower arm yang baru. Bukan kita tak boleh tukar bush, tapi kita kena calculate dulu sebelum kita buat. Takut nanti cost dia lebih tinggi bila kita tukar bush berbanding kita tukar 1 biji ni. Jadi kita dah calculate, better tukar 1 biji yang baru, yang dah siap ball joint, bush yang baru, bush 2 biji ni baru. Lebih berbaloi berbanding kita tukar bush, kita nak pergi cost engineering lagi untuk press. Tak berbaloi lah. Better tukar satu set je. Ini pula dia punya step bar bush. Kita boleh tengok sebelah besar, sebelah kecil. Maksudnya yang besar ni dia dah ada clearance. Kalau kita kat sini lah buat under garage, full under garage, kita akan tukar semua bahagian bawah. Sebab apa? Kita tak nak kerja 2 kali. Biar kerja tu sekali je. Owner pun puas hati, kita sendiri yang buat pun rasa puas hati. Okey, beralih pada absorber dia. Yang ini memang original kereta lah. Kita boleh tengok. Saya tarik pakai tangan je. Okey, untuk kereta ni saya masukkan dia Kayaba Ultra RS. Sebab apa? Dia bawa penumpang yang agak ramai. Jadi better kita pakai yang heavy duty. Bila mana kita pakai yang biasa punya, takut nanti tak lama pakai absorbernya cepat kuang. Sebab apa? Bebanan daripada penumpang. Jadi untuk pengguna Grab ataupun e-hailing, disyorkan pakailah yang heavy duty. Lebih tahan, lebih comfort atas jalan. Alhamdulillah, kita pun dah selesai buat pemasangan. Kereta pun kita dah hantar pergi alignment. Kita dah check balik yang mana yang kita buka, yang mana kita pasang. Memang kereta ni
99% senyap bahagian bawah dia. Ni kita cucikan sekali lah enjin dia, kita belanja. Bagi owner pun tengok syok sikit lah. Kita yang buat ni lagilah nampak syok kan, sebab kita cuci sekali enjin dia walaupun dia tak buat bahagian enjin. Jadi itu saja untuk perkongsian saya hari ni. Semoga ilmu ni manfaat. Assalamualaikum.